nasionalisme pada mulanya muncul sebagai satu gerakan untuk membebaskan daripada imperialisme. Seperti yang disebut oleh Prof. Jomo tadi. Dan dua isu penting yang sentiasa diketengahkan dalam perjuangan nasionalis ni. Pertama, membebaskan diri daripada penjajahan. Yang kedua adalah membentuk identiti nasional yang baru. Kerana semua ni sebelum ni hanya adalah penjajahan yang kecil. Kadang-kadang setengah tempat tu suku-suku yang terpisah, mereka tidak wujud sebagai sebuah negara. Indonesia dulu pun tidak wujud sebagai sebuah negara. Pada awal kurun ke-20 sehinggalah selepas Perang Dunia Kedua, kebanyakan dipimpin oleh cendekiawan. Abdul Rahim Kajai, Za'ba, Pak Sako, Burhanuddin Ilmi. Mereka ni adalah pemikir yang dapat menghasilkan idea-idea yang baru. Oleh sebab itu, dalam meneliti masalah, mereka juga sangat realistik dan pragmatik. Kalau kita lihat penulisan sama ada Pak Sako ataupun Rahim Kajai ataupun Za'ba, mereka menyebut tentang kemunduran orang Melayu. Rahim Kajai menyebut tentang kedatangan bangsa-bangsa asing, tetapi sikap mereka self-critical. Menyebut tentang kelemahan orang-orang Melayu dari segi sikap, malas, tidak suka berdikari, dan penekanan mereka adalah reformasi bangsa mereka sendiri supaya bangsa ni dapat berdaya saing, dapat berdiri, dapat berdikari. Tapi hari ni kita dah lihat dia agak berbeza. Pendekatan ethno-nationalism yang wujud di sini menyebabkan pendekatan lebih mencari bagaimana untuk menyalahkan orang lain.